Asyik dapat kereta ni je, tak bosan ke? Kalau korang nak tahu Toyota Corolla Cross GR Sport ini sebenarnya ada benda yang special. Nak tahu sebab apa? Mari sini aku tunjukkan korang kenapa Corolla Cross GR Sport kali ini lebih special. Inilah dia SUV gaya abah-abah tapi ada elemen sporty. Untuk versi facelift tahun 2025, ia masih mengekalkan resepi istimewa yang wujud seperti suspensi dan steering yang lebih sporty, ada pendakap chassis serta rim 18 inci yang bergaya. Rupa luaran hampir sama kecuali unit lampu depan dah macam Lexus. Cakap pasal benda special, inilah dia. Enjin hybrid 1.8 liter dan dengan adanya bantuan motor elektrik, pecutan dari pegun menjadi lebih pantas. Dan bila masuk mod sport, prestasinya bukan sekadar di garis lurus tetapi korang akan lebih hargai kuasa yang dihamburkan bila lalu di kawasan pedalaman yang berselekoh. Ditambah pula dengan talaan suspensi, steering dan brake yang cemerlang. Ini yang akan buatkan pemanduan rasa lebih seronok dan puas. Ruang kabin pula dapat skrin tengah 10.1 inci, siap ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk driver pula ada skrin 12.3 inci dengan beberapa pilihan tema. Siapa komplain pasal brake kaki itu, tak usah risau sebab model ni dah pakai butang paki elektronik. Berapa harga untuk package yang aku sebut tadi? Cuma RM148,800 sahaja. Jadi apa pendapat korang tentang Corolla Cross GR Sport Hybrid ni? Boleh beli atau wajib beli?